Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, pelajar-pelajar untuk CTU 152 ya AM1102A. Jadi untuk petang ini saya buat rakaman sebab saya ada meeting di UiTM Kuala Pilah jadi saya wajib hadir mesyuarat tersebut. Jadi untuk pelaksanaan kelas pada petang ini pelajar dikehendaki untuk melihatlah tontonan video ini daripada slide yang pertama sehingga slide yang terakhir lah. Jadi pada minggu lepas kita dah bercerita sedikit berkenaan dengan gambaran keseluruhan CTU 152, objektifnya ya, kemudian aktiviti pelaksanaan kuliahnya bagaimana, tugasan, assignment dan sebagainya. Jadi pada minggu ini kita akan masuk terus kepada tajuk yang pertama iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey ya. Syllabus ini sebenarnya ada panel penggubalnya ya. Jadi bukan untuk pelajar UiTM sahaja tetapi pelajar diploma di semua peringkat lah. Semua peringkat diploma di IPTA dan juga IPTS ya. Degree pun sebenarnya ada penghayatan etika dan peradaban 2 ya. Tapi untuk diploma penghayatan etika dan peradaban 1 kodnya bergantung kepada kod universiti lah. Kalau contoh kita di UiTM ni CTU lah ya. Jadi dia ada panel penggubal yang diketuai, ada dia punya sekretariat dia. Kalau kita tengok pada slide ni ada dinyatakan di situ berkenaan dengan Institut Kajian Etnik ya, UKM. Jadi dia adalah merupakan kita kata apa penyelaras lah kepada penggubalan kod ini dan juga ini hasrat kerajaan lah ya. Hasrat kerajaan melalui kementerian dan juga jabatan pendidikan tinggi untuk mewujudkan kod ini dan juga dilaksanakan di semua peringkat pelajar universiti diploma untuk supaya dapat dihayati peranan pelajar lah dalam menunjukkan menghayati nilai etika dan peradaban itu dalam konteks rakyat Malaysia. Okey, isi kandungan kita ada 5 pengenalan etika dan peradaban. Yang kedua susun masa etika berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial, nanti kita tengok dia punya isi kandungan lah ya. Yang ketiga kerangka menganalisis etika dan peradaban melalui sejarah, struktur sosial dan biografi ya. Yang keempat penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Dan yang kelima penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan juga pasaran isi kandungan. Jadi saya tak ada nak huraikan kat sinilah sebab nanti bila kita masuk kepada subtopik tersebut maka kita akan huraikanlah satu per satu. Okey, hasil pembelajaran diharapkan selepas pelajar tamat mengikuti topik yang pertama ini, pelajar dapat menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban. Kita punya frame dia, kita punya gambaran keseluruhan. Pelajar dapat menjelaskan. Yang kedua, pelajar juga bukan setakat dapat menjelaskan, dapat menganalisa etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, pengenalan ya. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, sudah pasti ya. Sebab masyarakat ini bukan hanya kita lihat kemajuannya dari sudut material, dari sudut pekerjaan, dari sudut cara hidup, dari sudut pembangunan dan sebagainya. Tetapi apa gunanya pembangunan jika masyarakatnya tidak berakhlak? Apa artinya kemajuan sekiranya individu ataupun masyarakat tidak ada penghayatan etika dan peradaban. Sebab itu kita nyatakan bahawa etika dan peradaban itu penting ya. Namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya ya.
bagaimana kita memahami konsep etika dan peradaban itu kena rujuk semula kepada penghayatan sejarahnya, ya. Bagaimana berlakunya kita kata perkembangan. Kalau mungkin sebelum ni, sebelum kedatangan penjajah, ya, kita hidup dalam masyarakat Melayu, ya. Jadi etika kita tu hanya merujuk kepada masyarakat Melayu sahaja. Tetapi apabila penjajah datang, penjajah membawa nilai-nilai daripada barat. Dalam masa yang sama, penjajah juga membawa masuk imigran ataupun rakyat bangsa daripada luar lah, daripada China, daripada India, termasuk bangsa Eropah ataupun Barat sendiri. Jadi kita bercampur. Jadi bila bercampur tu maksud dia nilai etika dan peradaban tu dia berubah sedikit mengikut percampuran kita dengan bangsa-bangsa yang lain tu. Dan kemudian selepas kita mencapai kemerdekaan, Barat dah keluar, Barat tidak lagi menjajah tanah air kita, tapi etnik yang lain tu masih ada. Jadi kadang-kadang berlaku pula asimilasi kita tu bukan hanya sekadar kita di luar, tapi dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks komuniti, dalam konteks pembelajaran. Kita bercampur belajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita bekerja pun dengan orang Cina dan juga orang India. Kita berkhidmat pun dalam pejabat pun bercampur. Jadi uh, nilai etika dan peradaban tu berlaku sedikit mungkin perubahan kesan daripada tadi itulah kolonialnya dan juga zaman penjajahan dan selepas penjajah keluar daripada tanah air Malaysia, kan. Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Kalau kita tengoklah berkenaan dengan cara bentuk pakaian. Kalau dulu mungkin kita berbaju Melayu, berkain sarung. Tapi bila penjajah datang, masih lagi mengekalkan, tapi ada pembaharuan. Disebabkan mungkin etika pakaiannya berbeza, kan? Jadi bentuk makanan pun kadang-kadang sama juga, kan? Jadi sebelum kedatangan penjajah, kita memakan makanan tradisi orang Melayu, kan? Makan nasi, kan? Makan lauk pauk dan sebagainya. Bila penjajah datang, kita masih lagi makan nasi, kan? Cuma adalah percampuran bentuk makanan daripada bentuk Eropah tu sendiri lah, kan. Dalam masa yang sama, bila penjajah membawa masuk orang Cina dengan orang India, jadi kita pun sebenarnya terkesan juga dengan pemakanannya dan pemakaian pun juga sama, ya. Itu maksud dia dia berubah-ubah, dia berubah kesan daripada yalah kolonial dan juga pasca kolonial itu, dengan sebab itu nilai adab, nilai adat istiadat, adat resam yang sebenarnya dah wujud dahulu sebelum kedatangan penjajah, tapi ada berlakunya kita kata pencampuran dengan apa yang dibawa oleh penjajah itu sendiri, ya. Jadi bila kita bincang tentang pasca kolonial, penjajah dah keluar, penjajah dah keluar daripada tanah air Malaysia, maka berlakulah gabungan kedua-dua bentuk etika tu, etika zaman sebelum kedatangan penjajah dengan selepas penjajah keluar daripada tanah air kita ni, kan. Ada gabungan, gabungan kedua bentuk etika, kan, gabungan penghayatan di sudut tradisional dan moden dia bergabung, jadi itulah yang kita kata dalam bentuk acuan Malaysia tu, kan. Kalau contoh macam dia negara China, majoritinya orang Cina lah, kan, bangsa Cina lah, jadi dia tidak bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain, jadi dia mengekalkan tradisi kecinaannya tu, kan. Tapi kita di Malaysia ni berbeza, itu bagaimana bila berlakunya gabungan tersebut, itulah kita kata acuan Malaysianya, kan. Jadi inilah yang sebenarnya kita nak lihat di sudut kekuatan khusus penghayatan etika dan peradaban ini. Okey, sinopsis, ya. Maksud sinopsis ni keseluruhannya lah, mapping keseluruhan, ya. Kita ada dua tabel kat sini. Yang pertamanya ada sudut pemahaman dan yang kedua penghayatan. Bila dah ada pemahaman dan juga penghayatan, yang tu nanti ketiga tu nanti ada aplikasinya pula bagaimana, kan. Jadi di sudut kita nak memahami etika ni, itu yang awal-awal tadi kita dah sebut, dia susun masanya ada tiga lah. Satunya tradisional pra-kolonial, ya, ketika zaman sebelum datangnya penjajah, adab sopan tu dah diajar oleh orang-orang tua kita.
ya, dah diajar oleh nenek moyang kita dalam bentuk adat istiadat, adat-adat di istana dan sebagainya kan. Adat resam masyarakat Melayu sebelum kedatangan penjajah, tradisionalnya dah ada, dah wujud telah ada. Jadi bila masuk ke susun masa yang kedua, kedatangan penjajah kolonial dalam bentuk moden, maka masuklah unsur-unsur yang lain kan. Antaranya dari sudut penyenamaannya ada etika, ada etos, ada etiket. Sebelum itu tak ada, tapi dibawa oleh kolonial, penjajah dalam bentuk moden. Kemudian bila kita pergi ke peringkat yang ketiga, pasca kolonial, mana dia penjajah dah keluar. Kita merdeka tahun 1997, jadi berlakulah gabungan tadi tu. Berlakulah bercampur gaul gabungan antara kedua-dua tradisional juga moden. Maka bercampurlah yang apa yang adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos, etiket tu, maka berlaku gabungan. Gabungan. Etika moden, adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos, etiket lah. Itu kita kata disebut gabungannya. Satu. Yang keduanya, bila kita dah memahami dalam konteks sejarah, jadi kita sebagai individu, bagaimana kita nak menghayati nilai-nilai etika peradaban yang dah sedia ada tu, yang dah bercampur tadi tu. Jadi kita tak boleh nak menafikan sejarah. Contoh kita nak katalah apalah penjajah barat yang datang tu nama dia sejarah kan. Kedatangan penjajah pun ada nilai-nilai kemodenan yang dibawa, yang kita pun turut menerima dia punya impak dia. Tapi itulah kita kata sejarahnya begitu kan. Jadi untuk kita menilai, menghayati etika dan peradaban ini, maka perlu kita menelusuri dari sudut sejarahnya. Yang kedua, untuk penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia tu, perlu kita faham dari sudut etika peradaban tu dalam struktur sosial tu. Dalam konteks masyarakatnya, dalam konteks negara, dalam konteks pasaran. Kemudian dari sudut biografi sejarahnya, dari sudut individu, keluarga, komuniti. Jadi semua tu saling berkait antara satu sama lain. Terutama sekali ketika pasca kolonial lah, gabungan yang sekarang ni. Yang mana kita duduk dalam masyarakat berbagai kaum. Jadi kita dan juga bangsa lain pun kena memahami. Dan sebab itu kalau contoh kita di UiTM ni majoriti keseluruhannya Melayu Bumi Putera lah ya. Tapi kalau contoh pelajar universiti yang lain, yang bangsa Cina, India, mereka juga memahami, mempelajari kod subjek yang sama ni. Jadi mereka pun turut sebenarnya menghayati. Mungkin dari sudut suasana persekitarannya berbeza sebab kita tidak bercampur dalam konteks kita di UiTM ni lah dengan bangsa-bangsa yang lain. Okey. Seterusnya, pengenalan etika dan peradaban yang lebih kepada konsep lah, definisi dan juga pengertian Okey. Yang pertama, pengenalan etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah penting, sangat penting Seperti mana dalam pengenalan yang awal-awal tadi kita sebut bahawa jatuh bangunnya peradaban bangsa itu merujuk kepada adab, etika dan juga akhlaknya. Apa gunanya kalau contoh bangunan mencakar langit, melambangkan kemodenan. Wah, negara tu maju tu. Tapi kalau contoh individu, moral masyarakat berada pada satu keadaan yang negatif, yang tak baik, jadi orang akan melihat penghayatan akhlak itu. Walaupun mungkin zaman pembangunannya pesat, tapi akhlaknya zero kan. Macam kita sekarang ni berhadapan dengan banyak cabaran-cabaran lah kan. Baru-baru ni kita dikecoh sikit lah pasal pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk kan. Jadi bila berlaku masalah-masalah sosial tu, yang minum tu dia contoh yang minum tu lah kan. Tapi bila perbuatan minum tu suka hati aku lah, aku nak minum, aku bebas untuk minum sebagai contoh lah kan. Dia memahami dalam konteks dia sebagai individu kan, kebebasan yang mungkin dia pilih. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, dia akan memberi kesan kepada masyarakat ataupun orang lain. Itu yang kita kata perlu penghayatan tu sebenarnya, penghayatan etika dan peradaban tu. Okey. Etika merupakan kayu pengukur terhadap peradaban sesuatu bangsa. Kita nak melihat dia punya benchmark ataupun dia punya apa tu kita kata apa kita nak menilai sesuatu bangsa itu di sudut
ialah baik, buruk dan sebagainya. Kita akan lihat kepada etika etika penganut ataupun etika bangsa tersebut kan. Kalau contoh baik, maka kita pun selesa. Kalau contoh negatif tadi tu, maka itu yang kita kata uh, yang bersifat negatif tu dia akan memberi kesan kepada orang lain pula ya. Sesuatu bangsa dikatakan mempunyai peradaban yang tinggi apabila seseorang bertindak dengan sesuai mengikut aturan etika yang disepakati bersama. Macam isu arak bunyi lah kan. Sebenarnya penganut agama lain pun dia tidak membenarkan minuman arak tu sebenarnya. Contoh kalau kita kata di Malaysia ni, Kerajaan Negeri Kelantan suatu masa dahulu mengharamkan penjualan arak kecuali kepada penganutnya dan boleh dibenarkan untuk minum dalam konteks keluarga mereka sahaja. Ya. Jadi bila dibuat peraturan tersebut, orang bukan Islam suka sebab dia menyokong. Bila ada arak tu kan takut jadi banyak masalah dia kan. Gaduh laki bini, suami isteri kan. Dalam dalam kediaman, contoh di flat apartment nanti banyak gangguan ya, banyak ketidakselesaan yang mungkin berlaku disebabkan arak itu. Jadi bila diharamkan jualan dalam bentuk umum itu, maka sebenarnya banyak kesan-kesan positif ya. Kan. Okey. Jadi kita bukan kata dia saja orang Melayu pun sama jugalah ya. Kalau jenis Melayu tu ialah isu sosialnya apa, dadah pengangguran dan sebagainya. Jadi orang akan melihat, oh tidak maju ni orang Melayu ni sebab isu-isu etika tadi tu. Jadi yang ketiga, menguasai etika dan menghayati peradaban bermakna penting bagi kita untuk belajar, mendengar, melihat, berfikir dan bertingkah laku sebagai seorang manusia yang baik. Ini saya ingat ini clear kan. Penghayatan etika dan peradaban adalah sangat penting supaya dapat mengenali asal-usul adab, adat istiadat, adat resam etnik dan masyarakat asal di Malaysia yang telah diwarisi dari generasi terdahulu. Yang kita nak tengok yang prakolonial tadi tu, yang tradisi tu kan. Mengenali etika dan peradaban yang telah disulam dan diadaptasi dari masyarakat alam Melayu yang lain dan zaman kolonial. Nanti kita masuk nanti dia punya susun masa tu. Mengenali dan menghayati peradaban tersebut akhirnya agar kita dapat memiliki kepribadian yang tinggi, saling menghormati, hidup dalam harmoni dan akhirnya dapat membina negara bangsa yang hebat sebagai satu bentuk peradaban yang baik bila dihayati oleh semua. Kalau contoh dia UTM ni pelajar Melayu semua, tapi bangsa-bangsa asing di tempat lain pun dia belajar, memahami dan juga melaksanakan. Maka apabila berlakulah kita kata gabungan semua individu penduduk Malaysia di peringkat pelbagai lapisan, kanak-kanak, remaja, pelajar universiti menghayati nilai itu, maka akan wujudlah sebuah negara bangsa yang kita lihat di sudut peradabannya, peradaban yang baik, yang sempurna dan juga yang baguslah kan. Okey, kita masuk pada definisi. Ya, antara beberapa perkataan yang mungkin boleh merujuk kepada etika dan peradaban itu antaranya ialah adab. Jadi saya rasa bila sebut adab ni semua faham lah kan. Adab kan, adab-adab yang baik, tingkah laku yang baik Jadi ini di antara beberapa istilah yang berkaitan dengan etika dan peradaban. Jadi pelajar kena tahu bezanya lah. Dalam exam pun selalu tanya juga berkenaan dengan istilah-istilah ni. Okey. Yang pertamanya adab. Dari segi bahasa, adab ialah asalnya dalam bahasa Arab iaitu takdib, bererti santun, beradab dan sopan kata pandangan Ibnu Manzur. Kalau kita duduk dalam kamus dewan adab bermaksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang luhur. Adab orang yang beradab, manusia yang beradab, sudah pasti manusia itu mempunyai budi pekerti yang tinggi sahsiahnya mulia, peribadinya baik Okey, itu dari segi bahasa. Manakala adab dari sudut istilah, adab merujuk kepada sekumpulan adab Adab tu dia bukan hanya satu tapi adab yang keseluruhan iaitu merujuk kepada bila disebut adab itu adab yang baiklah dan kebiasaan yang baik Jadi kita biasa mendengarlah perangai ataupun akhlak yang dikaitkan dengan adab ini.
Kalau contoh beradab, maka baiklah budi bahasanya. Kalau kata sebaliknya, kurang adab, tiada adab, tidak beradab, ya. Adabnya tunggang langgang, ya. Jadi ia merujuk kepada eee, akhlaknya lah kan, dari sudut sopannya. Kalau contoh kita nampak Ahmad seorang pelajar yang beradab, maksud dia kita boleh define lah bahawa bagus akhlak budak tu. Tapi kalau contoh ambil nama yang tu lah, nama yang pelik-pelik sikit lah kot. Eee, Apa nak kata kan, bagi nama orang lah kan, tapi nama yang mungkin nama yang kita tak nak kaitkan dengan individu lah kan. Contoh namanya apa? Namanya burung contohlah kan, bukan nama pun ya. Kita nak menggambarkan, kalau contoh nama dia burung tak naklah kot, apa jenis burung helang, helang lah kan. Helang itu kurang adab contohlah kan, bukan burung merujuk kepada orang yang mungkin namanya helang. Bila kita nak merujuk kepada perangannya yang tak baik, kita akan keluar dalam perkataan kurang adab itu. Dan bila disebut kurang adab, kita perlu faham adab sopannya kurang, akhlaknya kurang sikit ya. Jadi bila disebut beradab juga, bukan hanya kita melihat beradab itu dari sudut individu, ya, tetapi beradab dari sudut maju tingkatan kehidupannya, maju dari sudut peradaban sistem dan juga tahap perkembangan sosialnya, bangsa yang beradab, kan, masyarakat yang beradab, individu yang beradab, pemimpin yang beradab, masyarakat yang beradab. Di dalam konteks yang lebih luas kan. Jadi ada gambar kat situlah. Contoh kalau kita tak ambil gambar apa, sebenarnya pelajar boleh apalah, boleh memberi contoh-contoh tertentu kan. Kalau contoh beradab tu apa? Lalu depan orang tua tunduk kan. Jumpa orang tua bagi salam, Assalamualaikum. Kalau Melayu tu macam-macam lagi kan. Lepas bagi salam tu cium tangan lagi kan. Itu beradab ya. Kalau kurang beradab tu contoh apa? Lampu traffic light tu warna merah. Dia pun jalan. Kurang adab lah tu kan. Isap rokok merata-rata tempat public ya. Kemudian puntung rokok tu buangnya. Tu kurang beradab lah. Contoh dalam gambar tu buang sampah. Nampak tin dia sepak. Dia makan apa tu buah pisang, kulit pisang tu dibuang. Itu gambaran tidak beradab lah. Kurang beradab. Itu cuma nak menampakkan perbezaan lah. Okey, ada juga istilah lain yang berkaitan dengan etika dan peradaban ini, antaranya ialah adat resam. Adat resam ni merujuk kepada nilai-nilai tradisi lah, kebiasaan yang menjadi amalan bukan setakat adat resam orang Melayu, orang Cina pun ada adat resamnya, orang India pun ada adat resamnya. Tapi nak beritahunya apa? Bahawa bila disebut adat resam, itu merujuk juga kepada etika dan peradaban. Masyarakat yang ada adat resam dan juga menjunjung adat resam itu, kita boleh nyatakan bahawa masyarakat yang menghayati nilai etika dan peradaban. Okey, adat. Adat dalam bahasa Arab bermaksud kebiasaan. Biasa kita sebut adat tradisi, adat resam. Mana ada adat itu benda-benda yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sesuatu masyarakat. Kalau kita rujuk dalam Kamus Dewan, adat itu ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Adat penduduk di kawasan ini, kan? Adat resam orang asli, adat resam orang kaum Portugis di Melaka, adat resam orang Babanyonya. Itu kalau kita nak tengok di sudut pecahan-pecahannya lah. Kalau merujuk kepada tiga etnik yang besar tu, adat resam orang Melayu, adat resam orang India, adat resam orang Cina. Kita ada etnik yang lain, Sabah, Sarawak, Sikh dan sebagainya. Jadi setiap satu tu ada adat resamnya. Bila ada adat resam tu, difahami, diamalkan dan dihayati, maka di situlah kita boleh kaitkan dengan ialah konsep etika dan peradaban tadi tu. Ya. Dari segi istilah adat resamnya apa? Adat yang diwarisi secara turun-temurun sehingga menjadi suatu hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sebab dah diwarisi dari turun-temurun kan, adat resam yang dah lama diamalkan secara turun-temurun. Juga membawa makna kebiasaan iaitu yang sudah lumrah diterima oleh setiap individu dalam sebuah masyarakat. Sebagai contohlah kalau kita kata di sudut adat resamnya, bila berlakunya dalam upacara perkahwinan adalah kenduri kendara kan, menyembah, bukan menyembah dari sudut ibadat kan, maknanya kita berjumpa dengan orang tua kan. Kalau contoh ada resam
dalam masyarakat Melayu lah, terutama sekali sebab kita ni dalam konteks Melayu semua kan. Adat resam ketika perayaan, adat resam ketika apa tu, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, Jadi bila dia hayati adat resam tu, maksud dia hidup kita tu beradat. Adat hidup kita ni makna dia ada nilai-nilai etikanya, Contoh contoh adat resam tu dari sudut kelahiran. Kelahiran bayi tu adalah contoh dalam masyarakat Melayu ni, dia ada yang memang nilai agama. Contoh kalau dia azankan, dia dikomatkan bayi itu tu nilai nilai agama lah. Tapi kadang-kadang cuma tengoklah masyarakat Melayu ni bila berlakunya kelahiran itu adalah dia buat apa, contoh tradisinya, dia buat majlis berendoi, kan, buat majlis bacaan doa selamat dan sebagainya. Itu kita kata dari sudut adab resam ni kan. Dalam perkahwinan pun banyak adab resam. Ketika kematian pun ada sama ada benda tu memang ada asasnya dalam agama ataupun mungkin diperkenalkan oleh bangsa tersebut, tapi dia menggambarkan bahawa satu adat resam yang diamalkan sejak sekian lama. Contoh dalam masyarakat Melayu, kalau kita kata adat resam berkaitan perkahwinan tu, dia tak boleh nak terus kahwin je, ada dia punya adat resam dia. Pergi tanya dulu kan, pergi meminang dulu. Sebelum meminang tu merisik dulu, tanya dulu dah ada apa, dimiliki ke belum. Itu yang ada patut-patut Melayu tu kan. Kami datang nak menyunting bunga di halaman rumah ni. Kan? Itu maksud yang tersembunyi lah kan. Tak ada maksud yang tersirat kan. Bukan kata nak petik bunga tu tapi itu namanya merisik. Supaya apa kepentingan merisik tu? Takut-takut nanti kalau contoh si perempuan tu dah dipinang oleh orang lain kan. Jadi tidak boleh berlakunya pinangan atas pinangan orang lain. Risik dulu. Bila risik tu, available kan. Bertunang. Bila bertunang tu pun banyak juga dia punya adat resamnya kan. Dalam majlis perkahwinan pun lagi banyak. Jadi semua itu kita kata di sudut hidup yang bersistem lah Jadi bila adat resam tersebut dihayati, diamalkan, maka di situlah akan nampaknya kehebatan sesuatu bangsa di sudut etika dan peradabannya. Okay. Yang ketiga, perkataan yang turut ada kaitannya dengan etika dan peradaban ialah adat istiadat. Adat istiadat ni apa pula? Jadi adat resam. Jadi adat resam ni beza sikit dengan adat istiadat. Adat istiadat ni pun juga kebiasaan juga. Tetapi kebiasaan dalam bentuk majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa. Maksud dia peristiwa-peristiwa yang penting dalam konteks negara. Jadi ada dia punya protokolnya. Ada dia punya adatnya. Terutama sekali kalau biasa disebut adat istiadat ni dalam institusi kesultanan lah Contoh pertabalan, nak menambalkan ketua negara sama ada raja, sultan ataupun kalau Negeri Sembilan yang di-Pertuan Besar adalah adat istiadatnya. Kemudian perkahwinan. Perkahwinan kita orang awam ni dia tak sama dengan perkahwinan mereka yang dari keturunan raja tu. Tapi kalau contoh yang umum tadi tu ada dia punya adat resam dia. Tapi bila pergi kepada hierarki yang lain, contoh dalam bentuk kesultanan, raja dan sebagainya, ada bentuk perkahwinan yang disebut adat istiadatnya berbeza dengan adat resam tadi tu. Jadi tapi dia adat juga, cuma satu adat resam tu kebiasaan dalam masyarakat. Bila adat istiadat tu dia merujuk kepada kita kata apa untuk kelompok-kelompok tertentu lah. Contoh biasanya disebut adat istiadat tu adalah institusi diraja. Jadi penting untuk diikuti kan, sembah pada raja dan sebagainya. Itu maknanya dia kira adat istiadat yang wajib dipatuhi. Biasanya poin yang terakhir adat istiadat tu adalah berkaitan dengan upacara majlis rasmi diraja seperti adat pertabalan Namun ada juga yang bukan berkait dengan majlis diraja. Contoh adat perkahwinan, adat kematian dia tidak dalam bentuk yang rasmi tapi ada penghayatan tersebut ada di sudut adat resamnya. Okey. Kemudian etika. Etika di sudut bahasa Yunani ethos. Etika ni apa? Sifat, watak, kelaziman, terbiasa, cari hidup, budaya. Ethikos. Maknanya pecahan daripada bahasa Yunani itu ethos, etika lah. Ethikos tu pun juga etika. Cuma asal usulnya dalam bahasa Yunani
asal-usul perkataan tersebut. Etikos bermaksud tata susila, adab, tingkah laku atau perbuatan yang baik. Kalau kita duduk dalam kamus dewan pula, etika adalah ilmu yang berkaitan dengan prinsip akhlak atau moral. Dia maksud tak larilah. Etika, adab, adat tadi tu dia semua merujuk kepada prinsip akhlak, prinsip etika, prinsip berkaitan moral dan sebagainya. Cuma mungkin nama tu sedikit berbeza lah. Okay. Prinsip moral atau nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Contoh kalau kita pergi ke tandas awam, kita akan jumpa lah pergi ke apa tu R&R, kita pergi ke shopping complex, masuklah dalam bilik air tu akan ada etika penggunaan tandas. Maksud dia etika itu kita sebagai individu dalam masa yang sama, etika tersebut juga dipegang oleh orang lain dalam sesuatu kumpulan. Contoh kalau macam kita di UiTM ni ada etika berpakaian, kan? Ada etika ketika kita majlis-majlis rasmi. Ya? Jadi maknanya etika yang dihayati dalam bentuk moral individu dan juga dalam bentuk kumpulan. Ya? Okay, definisi di sudut istilah ni etika ni, ilmu yang menyelidiki mana yang baik, mana yang buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal. Mana dia etika ni bukan hanya sekadar adab saja, tapi etika ni satu cabang ilmu. Ilmu yang membincangkan tentang mana baik, mana buruk. Ilmu yang membincangkan tentang mana yang positif, negatif. Ilmu yang membincangkan tentang yang baik dan juga tak baik. Yang perlu ada kepada seseorang individu. Manakala definisi dari sosiologinya, etika adalah satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks pelaksanaan tanggungjawabnya dan bagaimana etika ni dari sudut manfaatnya kepada sesuatu masyarakat ataupun sifat bangsa itu sendiri. Kita bukan hanya faham etika di sudut istilah. Sosiologi ni ilmu kemasyarakatan. Maksud ilmu kemasyarakatan tu ilmu dalam bentuk komunitinya bagaimana. Etika tu kita bukan nak merujuk kepada baik etika seorang je. Dari segi sosiologi tu bincang dari sudut sejarah tu. Sejarah pula dari sudut dia punya kemasyarakatan tu. Jadi bukan hanya kita lihat etika tu individu sahaja. Tapi lebih kepada bagaimana dia memahami, menghayati dan memahami dalam konteks sosial lah. Sosial tu masyarakat lah. Biasanya disebut di sudut agama, di sudut individu, di sudut sosial. Sosial tu merujuk kepada masyarakat lah. Kita ada ethos. Ethos pun istilah juga. Ethos ni ciri kepada bangsa, budaya, era dan sebagainya. Maksud dia ciri bangsa tu bagaimana dia punya nilainya, itu ethos. Ciri budaya dalam sesuatu masyarakat, itu nama dia ethos. Contoh seperti pelukis Malaysia berupaya menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi falsafah dan juga peradaban bangsa dan negara. Di mana dia di sudut ethosnya apa ciri-ciri yang perlu ada kepada dalam konteks yang besar lah budaya ataupun dalam bentuk masyarakat keseluruhannya. Itu nama dia ethos. Di sudut sosiologinya, di sudut sosialnya, ethosnya adalah satu usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar belakang individu. Maksud dia, manusia ni kita nak bangunkan dia tu di sudut latar belakangnya bagaimana, di sudut kekeluargaannya bagaimana, di sudut hubungan etniknya bagaimana. Jadi ethos itu adalah dia punya ciri-ciri tu, dia punya kriteria, dia punya karakteristik tu, dia punya ciri-ciri tu. Contoh ethos Melayu ni apa? Beradab sopan. Ethos Cina ni apa? Pandai berniaga. Ethos India ni apa? Ciri-ciri dia suka makan kari, cakap laju. Itu namanya ethos tu, dia punya identiti ataupun jati diri, sifat ataupun ciri sesuatu bangsa tu. Itu nama dia ethos. Dan yang terakhirnya kita ada etiket. Etiket ni satu perkataan yang dikeluarkan oleh kolonial lah kan. Etiket ni dia kita, individu, tetapi penghayatannya adalah dalam bentuk disiplin-disiplin tertentu dalam majlis-majlis rasmi. Contoh kalau tengok pada gambar tu,
ada makanan. Dari sudut etiketnya, tak kisah pun sebenarnya kita nak pakai sudu ke, nak pakai garpu ke, kalau tak rasmi, bedal aja lah kan. Kalau tak rasmi, makan je, ambil nasi, makan bersetangan. Tapi kalau dalam majlis-majlis rasmi, dia ada tu, nak letak sudu dekat belah mana, nak letak garpu dekat belah mana, cara nak pakai tu bagaimana, cara nak makan tu. Atau kalau contoh kita makan, adalah sisa-sisa makanan di sini kan, di bahagian tepi mulut kita ni. Dia ada etiketnya. Ambillah towel sikit, contoh saya ambil tisu kan. Ya, ambil tisu, dia tak boleh nak sapu-sapu macam tu je kan. Tapi kalau apa tu, etikanya, okey je. Tapi mana etiket ni dia dah ada dah, dia punya dah susun dia punya cara dia tu. Contoh ambil tisu, sapu sikit je. Kan. Contoh kalau kita makan tu adalah di bahagian mulut kita ni ada sisa-sisa makanan yang masih lagi tinggal kan. Cara nak buangkan tu macam mana? Ada etiketnya. Biasa kita makan dalam apa tu, makan dalam rasmi tu kan ada dia punya kain putih, kain alas tu kan. Contoh ambil dia punya apa tu, lidi yang nak cucuk dekat tempat sisa makanan tu, dia ada kaedah dia. Kan, dia tak boleh tiba-tiba ambil mencolek-colek macam tu kan. Itu nama dia menyalahi etiket. Kan. Sama juga kalau contoh majlis-majlis rasmi, kita nak panggilannya tu. Contoh kalau kita di UiTM ni kita ada yang tertingginya sepatutnya rektor lah, tapi rektor boleh dilantik lagi. Timbalan rektor hal ehwal akademik yang menjalankan fungsi rektor. Jadi kita nak panggil tu pun kena sesuai. Dia nama dia Nonlis binti Ahmad. Tapi dalam majlis rasmi kita kena panggil sesuai dengan jawatan yang ada pada individu tersebut kan. Okey, contoh dia dapat title doktor. Kemudian dalam masa yang sama dapat lagi Prof Madya kan. Maknanya di sudut etiket tu kena nyatakan secara tepat tu. Yang dihormati Dr. Nolis bin Profesor Madya, Dr. Nolis bin Ahmad, sebutan tu namanya etiket. Peraturan kesopanan dalam kehidupan sosial atau profesi tertentu. Contoh kalau macam sebelum ni lah dalam penjawat awam, kalau di pejabat-pejabat kerajaan lah, di Putrajaya contohlah kan, kena pakai tie. Itu nama dia etiket profesi tertentu. Tapi sekarang pun kerajaan dah beri kebebasan. Contoh macam kalau di UiTM pun ada etiketnya. Hari Isnin pakai apa, Selasa pakai apa. Kan? Itu nama dia peraturan dalam konteks kehidupan sosial atau profesi tertentu. Kalau contoh macam latar belakang kerjaan guaman, dia ada dia kat situ yang putih, pakaian dia warna dan sebagainya kan. Contoh kalau macam kita hari Khamis pakai baju batik, itu semua etiket. Di sudut profession. Dalam masa yang sama, kalau contoh, tengok bawahnya, mungkin kita boleh baca etiket sosial. Tadi etiket tu definisinya. Bila digabungkan etiket tu dengan sosial, maksud dia satu aturan yang dicipta bertujuan untuk menjaga hubungan dengan orang lain agar terjalin komunikasi. Cara cakap, selamat pagi tuan, kan? Contoh kita panggil kan, panggil VIP, kan? Itu makna dia, itu etiket sosial lah. Bila benda tu ada dan dilaksanakan, maka dia membabitkan banyak perkara lah. Tingkah laku kita yang apa, disebut pengamalan etiket sosial tu, disebut budi pekerti, image. Kalau macam contoh pelajar-pelajar IM ni kan, dengan kodnya kan, dengan baju korporatnya. Jadi tu etiket sosial lah. Jadi bila kita pakai pakaian yang ada nilai-nilai etiket sosial, jadi secara tidak langsungnya dia membina image, keyakinan diri dan sebagainya. Contoh cara makan yang betul, nak guna sudu, nak guna garpu, ada caranya. Kalau contoh tak ada etiket sosial, tak ada dia punya peraturan tu, ada pinggan, ada nasi, kita gunalah sudu garpu, ting 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 bunyi dia kan. Bunyi apa, sudu garpu tu dia belaga. Kemudian kita nak cedok, nak makan, nak ambil makanan dekat pinggan tu berbunyi kan. Jadi benda tu dia dari sudut etiket sosialnya tidak menggambarkan yang sebenar lah kan. Cara berjalan, cara duduk yang sopan tu ada peraturannya kan.
tertib perkenalan, kita nak berkomunikasi tu tak tanya, "Kau nama apa?" Tu tak rasmi kan. Tapi kalau contoh, dalam etiket sosial, "Assalamualaikum tuan, boleh saya tahu nama tuan?" Jadi itu dalam bentuk, perbualan dalam telefon contoh kan, "Assalamualaikum, selamat pagi." Tu nama dia etiket sosial. Kalau contoh kita bekerja di bahagian kaunter lah kot kan, ah, berlakunya satu panggilan telefon, "Hello, siapa tu?" Tak boleh. Tapi sampai maksud kan. Itu bukan etiket sosial. Contoh, kalau yang saya pernah hadir kursus dulu, kalau yang duduk di kaunter ni, kalau contoh yang jawab panggilan tu kan, dia tak boleh sebut, "Assalamualaikum, siapa tu?" Ah, buat di sudut kata apa, jalan-jalan je, tapi adalah etiket sosialnya. Contoh yang pernah saya belajar dulu kan, saya jaga kaunter yang menjawab panggilan telefon. Trut trut, "Ya, ATM cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban, boleh saya tahu siapa di sana?" Itu nama dia, cara perbualan dalam telefon. Dia tak boleh, "Assalamualaikum, siapa tu?" Ah, "Oh, nak bercakap dengan ni, sekejap Dia tak macam tu keadaan dia kan. Okey UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban, boleh saya tahu siapa yang sedang bercakap di sana?" Apa tu dia berkatalah, "Oh, saya nak bercakap dengan dia." "Okey, sebentar tuan ya." Sebentar tu nama dia perbualan telefon tu. Dia tak boleh cakap, "Okey, jap saya sambungkan." Tu nama dia perlu dipelajari Jadi bila penghayatan semua tu ada, jadi ialah tu nama dia etos, etiket, adat resam, adat istiadat. Dia semua berkaitan tentang etiket dan juga peradaban tu. Okey. Next, 1.2 Susun masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Nanti kalau ada isu nak bincang, kita boleh bincang dalam kelas akan datang lah Okey, mana nak kata di sudut etos, adat resam, adat istiadat, apa tu, etiket sosial tadi tu, mana wujudnya kan? Adakah dia wujud secara tiba-tiba? Ada sejarahnya, ada susun masanya. Dia membabitkan 3 zaman ni. 3 susun masa ni, pra-kolonial. Maksud pra-kolonial tu apa? Sebelum kedatangan penjajah. Kolonial, zaman kedatangan penjajah. Dan juga pasca-kolonial, selepas penjajah keluar daripada tanah air kita dan memberi taraf kemerdekaan kepada Malaysia lah. Okey. Okey, saya dah sebutkan tadi lebih kurang secara umumnya, pra-kolonial ni tradisional. Maksud dia sebelum kedatangan penjajah. Orang Melayu je semua, kan? Masyarakat Melayu, Jadi, ketika zaman tradisional, kita dah ada tu. Adab, adat resam, adat istiadat tu dah ada. Maksudnya apa? Ketika zaman pra-kolonial, iaitu sebelum kedatangan penjajah, telah wujud istilah-istilah tadi itulah. Istilah-istilah yang dah sedia ada tu antaranya ialah adab, adat istiadat dan juga adat resam. Jadi masyarakat Melayu ni kalau kita nak baca bincang lebih detail lagi, contoh kalau macam orang Melaka lah kan, dia bukan asal Melaka pun, daripada apa tu Sumatera Parameswara tu contoh kan. Kalau contoh di Negeri Sembilan ni pun asal usul orang tradisi orang Melayu Negeri Sembilan ni daripada Minangkabau kan. Jadi proses penghijrahan daripada orang Minangkabau, daripada apa Sumatera dan sebagainya lah kan, datang ke tanah Melayu ni, jadi wujudlah masyarakat Melayu, yang mana masyarakat Melayu ni di sudut etika tu 3 ni lah, adab, adat istiadat dan juga adat resam. Tapi kalau contoh dia bercampur pun, tapi masih lagi dalam ruang lingkup orang-orang Melayu. Orang Melayu secara tradisionalnya. Saya negaskan begitu Kemudian susun masa ketika ini pra-kolonial lah kan, adab, adat resam dan juga adat istiadat pengaruh Islam. Maksudnya ketika zaman Melaka dahulu, bila wujudnya penempatan di Melaka, Negeri Sembilan dan sebagainya, bila datangnya agama Islam, maka di sudut adab itu wujudnya pengaruh di sudut agama Islam itu sendiri. Atau kalau adab, kalau adat resam adalah pengaruh Islam, tapi kenapa India? Sebab kalau nak tengok di sudut sejarahnya, agama asal ataupun kita kata penduduk asal sebelum Islam dululah, sebelum pengislaman Melaka dan juga negeri-negeri yang lain, ada pengaruh kedatangan daripada India tu. Itu maknanya kita ada resam kadang-kadang bercampur. Terutama sekali dalam hal perkahwinan, sebab
kita orang Melayu tapi ada pengaruh India tu sebab asal usul sebelum Islam dulu, Hindu Buddha agama agama kita ni, yang dibawa ialah penduduk-penduduk asal dulu kan. Kemudian di sudut adat istiadat pun sebenarnya ada, pengaruh Islam dan India tu berlakulah campuran dia, contoh macam sembah, kan, ataupun, itulah, itu nama dia pengaruh, Tapi nak beritahunya bahawa di sudut etika dan peradaban itu sebelum kedatangan penjajah, 3 ni istilah ni. Adab, adat resam dan juga adat istiadat. Kemudian masuk susun masa yang kedua, kolonial, kedatangan penjajah. Nanti pelajar boleh tengoklah senarai di sudut penjajahan di tanah Melayu tu. Kan? Portugis, Belanda, apa tu, Barat, Jepun, komunis dan sebagainya. Tapi merujuk kepada kolonial ini adalah ialah kalau ikutkan Portugis, Belanda, British tu lah jadi sedang berlaku sedikit penambahan dari sudut penghayatan etika dan peradaban tadi tu. Pakaian kan dah pakai baju kemeja, dah pakai tie kan, pakai topi tapi nilai-nilai Melayu yang disebut berpakaian baju Melayu, baju kurung tu masih lagi ada. Cuma kita kata apa nilai tambah. Jadi bila penjajah datang ke tanah Melayu, antara etika yang dibawa, cara bentuk pakaian. Pergi kerja ada suit pakaian yang tersendiri. Cara cakap, hello, good morning, selamat pagi. Pentadbirannya. Sebab dalam bentuk pentadbiran contoh di pejabat, ataupun di sudut pekerjaannya, jadi ada bosnya kan. Jadi ada apa tu mungkin selamat pagi tuan ya. Jadi mungkin sebelum tu assalamualaikum sebab tu nama dia kita kata apa masih lagi mengekalkan adab dan juga adab tadi tu tapi ada penambahannya kan di sudut ketuanan tu tuan puan sebelum tu mungkin haji pakcik kan perkataan encik pun kalau ikutkan dulu tak ada tapi bila dah ada lah di sudut pentadbiran tu kan tuan good morning sir kan how are you kan jadi itu nama dia ialah greeting tu kan. Dia berbezalah dengan yang tradisi tadi tu. Cara makan ya, cara makan kita sebenarnya pakai tangan je lah kot. Tapi bila datangnya penjajah adalah sudunya, garpunya, pinggan mangkuknya. Tabiat hormat kalau kita dulu mungkin salam je, tapi bila dah penjajah barat datang, tabi kan ataupun tunduk secara hormat. Itu nama dia nilai-nilai baru dari sudut adab, etika dan peradaban pas kolonial ni yang dibawa oleh penjajah. Sama juga di sudut pendidikan. Mungkin sebelum kedatangan penjajah tu kita ada sekolah Melayu, sekolah agama, perubahan di sudut pendidikan tu ada sekolah-sekolah Penang Free School, kan? Sekolah-sekolah apa tu yang ialah sistem ataupun silibusnya dibawa oleh penjajah barat itu. Tapi dia masih lagi tidak membuang terus kita punya nilai-nilai tradisi itu masih lagi ada kan. Okey. Ini sedikit penitilan lah ketika maksud yang ketiga pasca kolonial. Maksud pasca kolonial ni apa? Bila penjajah dah pergi. Ada nilai positif, ada nilai negatif. Maksud pasca kolonial ni zaman era moden selepas kemerdekaan. Jadi bila berlakunya asalnya kita hanya solid Melayu, kemudian bercampur dengan Cina, India, orang putih dan sebagainya, berlaku gabungan. Jadi bila berlaku gabungan tu, maka terserap masuklah etika peradaban barat tu di sudut percakapan. Itu yang kadang-kadang kita banyak slang-slang tu. Contohlah kan, cakap Melayu, tapi dalam masa yang sama, well, saya ni tak faham. Penggunaan I tu ada English dah kan. Tapi I tu campur aduk pula. I nak pergi makan lah. You nak pergi dinner kat mana? Itu namanya percampuran ya. Jadi, tapi tidaklah kita kata dia negatif sepenuhnya. Tapi percampuran tu nama dia acuan kita tu. Inilah Malaysia. Kan? Jadi, apa tu, makan roti canai. Roti canai ni nak kena kaji juga datang daripada mana kan. Okay, contohlah kita kata makan apa tu, putu mayam. Putu bambu tu Melayu lah kot makannya lah kot makanan Cina lah. Yang taufu kan. Minumnya minum air teh kan. Dan dari tu percampuran lah kan.
Jadi makan nasi lemak, orang Cina India pun suka makan nasi lemak tu, nama dia gabungan tadi tu ya. Jadi bila gabungan, tapi gabungan tu dia tidak merendahkan ataupun tidak mencacatkan penghayatan etika dan peradaban tu. Mana yang positif tu, okey, terus. Mana yang tak positif, tu gambar tu saya tak nampak sebab bila dah buat dalam bentuk nak rakaman PowerPoint tu jadi kecil. Tapi tu bahasa-bahasa campuran lah. Pakaian pun sama juga. Seluar jean, pakai ketat, pakai topi terbalik kan. Pakai seluar, apa tu, seluar ketat tu kan. Pakai baju sepit-sepit kan. Di apa, dalam perkhidmatan awam, contohlah kan, pakai name tag, ada tie, jadi tu mana dia tu percampuran lah. Jadi bila dah masuk ke era yang ketiga pasca kolonial tu yang ada kat sini ni, percampuran tu ada adab, ada resam etika, etos, etiket, itu nama dia etika moden. Yang kita gabungkan daripada tiga tadi tu. Pra-kolonial, kolonial juga pasca kolonial. Okey, saya terus ini ya. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur, sosial dan biografi. Jadi, inilah kita. Inilah Malaysia. Inilah dari sudut penghayatan etika masyarakatnya, cara kita berdasarkan kepada sejarah tadi tu. Okey. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia. Jadi makna dia yang dah ada sekarang ni dalam bentuk etika moden itu sebenarnya dia bukan wujud pup ambil lampu Aladdin tu jumpa sapu-sapu-sapu pup keluar. Dia tak begitu ya. Tapi dia ada sejarah yang panjang kan. Nak kata sejarah panjang tu daripada itulah wujudnya Negeri Melaka 1400 sampailah masuknya Portugis 1511 tu sejarah sampailah tahun Jepun datang sampai merdeka tu nama dia sejarah. Maksud dia acuan bentuk Malaysia yang jadi hari ini sebenarnya dia bukan pup terus jadi begitu. Tapi dia melalui susul galur sejarah yang sangat panjang. Satu sejarah. Yang keduanya struktur sosial. Dalam masyarakat kita ni banyak ranking. Kita ada golongan anak, kita ada orang awam, kita ada mungkin penjawat awam, kita ada orang politik, kita ada pihak istana. Jadi struktur sosial tu dia bertingkat-tingkat ya. Walaupun bertingkat-tingkat, cara muamalah kita dengan orang awam dengan penjawat-penjawat awam tak sama. Begitu juga dengan institusi diraja. Tak sama tu nama dia struktur sosial yang berbeza. Tapi tetap terkesan dengan etika peradaban di sudut sejarah yang panjang tadi tu. Biografi ni merujuk kepada tokoh. Contoh kalau kita kata orang Melayu ada tokoh yang terkenal. Contoh kalau kita kata dalam konteks sejarah ni, kalau contoh orang Melayu tu, Man Kilau contohlah kan. Tunku Abdul Rahman. Kalau dalam konteks Cina yang moden sikit, pemimpin-pemimpin Cina satu masa dahulu kan, Tun Tan Cheng Loong, pelajar boleh belajar sejarah balik. Kalau India tu kita ada Tun Sambantan, itu biografi tokoh. Dalam masa yang sama, kalau nak tengok dari sudut Islamiknya, kita ada Rasulullah. Itu nama dia, penghayatan etika tu dia merujuk kepada tokoh-tokoh tadi tu lah. Dan dia punya latar belakang yang berbeza. Okey, dari sudut sejarah kita dah bincang tadi tu lah. Mungkin dari sudut perubahan, dari sudut ekonomi pun sebenarnya dia berkait dengan sejarah tadi tu jugalah. Contoh kita kat sini kan, di sudut pelaksanaan yang menguasai ekonomi orang Cina. Orang Melayu dulu ada juga ekonominya, tapi ekonomi mungkin ekonomi sara diri, sara hidup macam itulah. Tapi bila datangnya penjajah, jadi dunia ekonomi perniagaan tu dah semakin meluas kan. Itu nama dia perkembangan sejarah tu. Sejarah tu yang kita sebut tadi itulah kan. Jadi sejarah tanah Melayu itu sendiri, sejarah kemasukan bangsa asing yang nak bawa kepada etika moden sekarang ni. Jadi itu dari sudut faktor sejarahnya. Tengok yang bawah sekali tu. Untuk kita melihat kembali asal-usul kita di negara ini. Adakah kita penduduk asal atau terhasil dari migrasi? Kalau ikut penduduk asal tu kita lah orang Melayu kan. Tapi sebenarnya orang Melayu hari ini sebenarnya kesan daripada migrasi itu. Mungkin berlakunya perkahwinan campur antara Melayu dengan India.
Melayu dengan Cina. Itu nama dia kita kata Acuan Malaysia. This is Malaysia. Inilah Malaysia. Yang mungkin tak sama dengan tempat-tempat lain kan. Mana kita ada sejarah yang panjang. Ya. Kemudian di sudut struktur sosial. Tadi saya dah sebut dah kan. Kita struktur sosial, cuba tengok apa tu jadual yang bawah yang sebelah kanan ni. Struktur masyarakat Melayu. Kita ada yang kelompok atas sikit, kelompok diraja. Kan kemudian ada pembesar bangsawan, orang politik, ada rakyat biasa, ada hamba. Tapi sekarang tak adalah, mana kata di sudut ranking tu ya. Jadi kalau contoh istana atau orang politik, mereka memerintah. Yang dimerintah tu siapa? Kita orang awam. Jadi kelas-kelas tu berbeza. Walaupun kelas-kelas tu berbeza tu, itu kita namakan memang kelas tu akan mesti ada. Struktur tu mesti ada sebab yalah takkan semua sama je orang sama level kan. Jadi bila peringkat sosial tu berbeza-beza, jadi cara kita bergaul pun berbeza. Kan cara kita menghormati orang atasan, pemimpin pun tak sama kan. Jadi tu nama dia yalah penghayatan kita tu sebenarnya kadang-kadang disusun ataupun disistemkan melalui struktur sosial yang tadi. Okey. Definisinya ada kat situ. Dari segi sosiologi struktur masyarakatnya apa? Hubungan yang dibina, terjalin dalam sebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Disebut maksud struktur sosial tu. Melibatkan komuniti dan sistem sekeliling sama ada formal tak formal. Contoh di kalangan rakan sebaya, dalam masyarakat kejiranan tak formal lah. Tapi kalau contoh pergi ke peringkat pendidikan, dia adalah yang formal tu. Kita pergi ke pejabat kerajaan, padahal kita sama je. Kita orang awam, dia pun orang awam. Tapi cara kita nak berinteraksi tu ada adab sopannya. Ada penghayatan etika dan peradabannya. Sama juga dengan tempat kita belajar ni. Contoh nak meraihkan, nak menghormati pensyarah, nak menghormati bentuk pegawai atasan. Ya. Sedangkan kita sama je sebenarnya. Tapi dibentuk, dihayati nilai etika peradaban tu berdasarkan kepada struktur sosial ni. Okey ya. Tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh struktur sosial macam jadual yang ada tu. Kelas atasan, contoh orang kaya yalah nak kata kaya tu rezeki dia. Tapi cara kita berinteraksi, beradab dengan orang-orang yang berharta, yang beruang, yang kaya ni beza, dia tak sama kan. Tu nama dia. Tapi tidaklah kita kata mencacatkan di sudut pergaulan tu. Kan. Kalau contoh orang yang berpangkat contohlah kan, dapat anugerah-anugerah tertentu kan. Contoh kalau di sudut akademik tu doktor contohlah kan. Rohmadiah. Itu maknanya dia cara kita berinteraksi tu sama je. Kalau contoh secara umumnya lah kan. Tangan kita ni kan. Ambil pisau, kita hiris, darah sama je kan. Tapi itulah maknanya dia kata berbeza di sudut interaksi tu bagaimana kan. Okey. Itulah maksud saya kan, kelas atasan. Contoh kalau yang berpangkat lagi tu pula, Tan Sri Datuk, sama je sebenarnya keluarga kita dengan dia. Tapi, yalah, struktur itu bila adanya sistem sosial yang begitu, jadi penghayatan etika peradaban tu akan berubah juga melihat kepada struktur sosial yang ada tu. Yang ketiga adalah biografi. Biografi ni apa? Riwayat atau kisah hidup seseorang, individu. Contoh, kalau contoh dalam konteks sejarah negara kita Malaysia ni, kalau contoh bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, itu biografi lain disebut tokoh kan. Kita menghayati ketokohan yang ada pada individu tu. Kan? Kalau contoh tadi saya dah sebut nama dia, kalau orang-orang Cina tu siapa tokoh di Malaysia ni yang mungkin jadi dia punya idola, Tun Tan Cheng Lock, belajarlah sejarah. Kalau tanya pada orang India yang sebarislah dengan Tunku Abdul Rahman tu Tun Sambantan. Contohlah tu disebut biografi. Tapi kalau contoh dalam bentuk Islamiknya, kita orang Melayu ni kita menghayati nilai etika peradaban tu merujuk kepada tokoh Rasulullah lah, Nabi Muhammad yang mempengaruhi kita punya etika dan peradaban. Secara umumnya begitulah ya. Okey, 1.4 penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Ni kita nak beritahunya bahawa kita mengharapkan semua masyarakat beradab. Semua masyarakat beretika ya. Tetapi
penghayatan tu uh, kita belajar, kita diasuh, kita dididik mengikut bagaimana keluarga mendidik kita. Contohlah kita katakan, zaman hari ini ni kita ni seorang yang berakhlak lah. Maksud berakhlak tu apa? Kita jumpa orang tua sikit, contoh jumpa, salam, bagi salam, cium tangan. Itu bergantung kepada sejauh mana keluarga mencorakkan kita. Tapi kalau contoh ada keluarga yang memang tak ambil berat tentang persoalan adab sopan itu, dia jumpa orang pun dia tak nak bagi salam. Dia lalu pun dia buat tak erti je. Sebab dia dibesarkan dalam keluarga yang begitu. Kan? Kalau contoh komuniti ni kita tengoklah, masyarakat yang duduk di kawasan tradisional kampung. Dia mungkin berbeza dengan masyarakat bandar yang duduk kawasan perumahan apartmen. Contoh apartmen ni di sudut aktiviti kemasyarakatan tu mungkin kurang sikit lah sebab biasa orang yang suka duduk apartmen ni dia privacy, ya kan? Dia tak suka bercampur dengan orang. Contoh, tapi itulah nama dia penghayatan, ya kan? Orang yang duduk di kawasan bandar dengan kampung tak sama mungkin sudut muamalahnya, kan? Orang kalau contoh dalam keluarga tu dia beza tu. Kalau ni saya cerita secara umum lah, dia punya konten tu nanti tengok kemudian lah. Dalam bentuk keluarga, contoh ya, kita ada ayah, ada ibu, tengok bilangan adik-beradik tu. Kalau contoh anak sulung, karakter dia berbeza dengan anak bongsu. Kalau contoh dia anak tunggal, dia tak sama dengan orang yang adik-beradik ramai. Contoh kalau macam dia anak yang pertama, maka ciri-ciri kepimpinan tu mungkin ada. Berbeza dengan anak bongsu, anak yang lain. Itu dalam bentuk keluarga. Jadi semua tu sebenarnya penghayatan tu dia akan berbeza. Satunya kefahaman kita kalau individu. Keluarga tu bagaimana keluarga mencorakkan kita. Bagaimana keluarga mencorakkan uh, etika dan peradaban tu. Komuniti pula kena tengok. Kalau contoh semua orang Melayu je, dia beza. Kalau dalam satu komuniti taman tu, campur Melayu, Cina, India. Jadi interaksi tu mungkin lebih. Sama juga dengan masyarakat bandar, masyarakat luar bandar. Itu maksudnya lah. Penghayatan etika tu dia berbeza-beza ikutlah individu, keluarga, komuniti dan juga masyarakat. Ni sedikit penitilannya lah kan. Kalau individu tu kita lah. Bagaimana kita menghayati nilai etika dan peradaban kita sebagai seorang individu. Contohnya kan. Sudah pasti apa yang kita lihat dalam keluarga, apa yang kita lihat dalam komuniti itu semua membentuk. Membentuk sejauh mana kita punya akhlak dan sebagainya. Contoh kalau kita kata apa, dalam masyarakat keluarga tradisi masyarakat Melayu, kalau kita makan duduk bersimpuh contohnya kan, makan pakai tangan. Tapi satu keluarga tu memang ialah keluarga-keluarga yang berada sekali kan. Pakai sudu, pakai garpu. Tiba-tiba kalau contoh kita minta dia makan pakai tangan, mungkin dia kekok. Yang kita ni pula apa tu biasa guna tangan, tiba-tiba makan guna sudu garpu, mungkin kita kekok. Jadi tu mana dia sejauh mana cara macam mana kita dibesarkan, cara bagaimana keluarga mendidik kita, cara bagaimana kita bergaul dalam masyarakat, dalam konteks komuniti itu setempat lah kan. Kalau masyarakat tu yang lebih luas lagi lah. Masyarakat berbilang kaum. Jadi sudah pasti penghayatannya akan berbeza lah antara satu sama lain. Dan yang terakhirnya adalah penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Ini untuk yang lebih luas lagi lah. Kita tidak melihat penghayatan etika itu dalam bentuk individu lah. Bentuk masyarakat tu masyarakat yang berbilang kaum lah. Dalam bentuk negara. Contoh, negara Malaysia ni bagaimana orang melihat orang Malaysia ni di sudut negara Malaysia ni apa karakternya, apa ciri-ciri dia. Dalam konteks pasaran tu ialah contoh dalam bentuk interaksi ekonomi global kan. Kalau contoh dilihat Singapura contohlah kan, okey, negara yang bangun di sudut mungkin ekonominya. Jadi menggambarkan ialah latar belakang mungkin di sudut apa tu sosioekonominya mungkin berbeza lah. Kalau contoh macam negara-negara kawasan-kawasan yang miskin sanalah India, Pakistan dan sebagainya, itu semua berperanan bagaimana contoh pelabur-pelabur daripada asing daripada contoh barat lah kan nak melabur di negara-negara yang miskin tadi tu sebab ialah mungkin dilihat dalam bentuk yang menyeluruh kan. Okay, penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat negara dan pasaran di sudut biografi negara kan atau tokoh-tokoh yang dalam negara tadi tu.
tokoh masyarakat, ya. Biografi beretika dan peradaban tinggi, contohlah kita kata dalam masyarakat yang membangun tadi tu, okey ini Malaysia ni begini dia punya ragam, dia punya cara, dia punya dia punya keadaan ni kan. Jadi sebenarnya dia memberi kesan kepada ekonomi negara tu. Jadi okey, kegiatan ekonomi tu mana dia kalau contoh adalah negara-negara tertentu indeks rasuahnya tinggi. Kenapa rasuah tu? Sebab faktor kehidupan mungkin susah. Jadi berlakunya banyak kes-kes rasuah tu sebab mungkin peluang pekerjaannya tak banyak. Jadi bila peluang pekerjaan tak banyak, berlakulah mungkin di sudut rasuah dan sebagainya, di sudut masyarakat ataupun negara luar melihat uh, keadaan negara tu jadi mungkin akan beri kesan kepada ekonomi sedunia, nak melabur dan sebagainya kan. Terutama sekali kalau contoh negara-negara yang miskin, pembangunannya tak ada dan dia dibesarkan dengan cara begitu. Jadi dibesarkan dengan cara kalau ni pengalaman saya lah masa saya belajar di Mesir dulu. Yalah kehidupan masyarakat Mesir ni dia yang kaya tu memang kaya sangat lah. Yang miskin tu miskin sangat ya. Jadi maknanya negara tidak aman disebabkan berlakulah pecah rumah, berlakunya kecurian, rompakan dan sebagainya. Nak buat macam mana? Sebab kehidupan dia tu memang dah dibentuk gitu di sudut mungkin kita kata pekerjaan sosial dan sebagainya. Jadi ini memberi kesan kepada pelabur-pelabur asing nak tak terlibat berurus niaga dengan negara-negara yang miskin tu. Itu maksud saya. Dia akan memberi kesan kepada pembangunan ekonomi itu sendiri. Dan pembangunan ekonomi itu sebenarnya dia menunjuk juga kepada yang individu tadi tu. Individunya, keluarganya, masyarakatnya bagaimana. Sebab itu kalau contoh kita di Malaysia ni, kita nak menampakkan bahawa di sudut adatnya bagus, kan? Di sudut perilakunya baik. Dalam masa yang sama, ekonominya membangun. Masyarakat perbilang kaum tu, Melayu, Cina, India, sama-sama membangunkan ekonomi itu. Maka di sudut pasaran ekonominya memberi satu tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Jadi di situ akan daripada faktor yang kecil tadi itu hanya penghayatan etika dan peradaban tapi mampu melonjakkan negara kita Malaysia ini sebagai sebuah negara yang membangun. Jadi di sudut perkembangan ekonomi yang bermula daripada perkembangan akhlak sosial etika tadi itu membawa kepada kita tahu apa pandangan yang baik di sudut ekonominya, maka itu nama dia impak ataupun kesan. Walaupun hanya kita berbincang awal-awal tadi itu, tapi dia memberi kesan kepada itulah pasal perniagaannya, ekonominya, pelaburannya sebagainya. Jadi benda itu ada kaitannya antara satu sama lain. Sebab kalau negara itu tidak membangun di sudut ekonomi banyak pengangguran, kan? Peluang pekerjaan tak ada, kan? Kehidupannya susah, kan? Satu bandar tu terlalu padat dan sebagainya kan. Jadi dia memberi kesanlah kepada impak kepada negara itu di sudut pasaran ekonominya. Jadi sebagai kesimpulan ya, masyarakat beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan yang baik dan dihormati. Ya, biografi atau latar belakang sebuah negara akan mempengaruhi perkembangan tadi itulah. Di sudut politiknya, ekonominya, sosialnya. Kalau contoh di sudut politik tu, negara tu tak aman. Berebut-rebut di sudut mungkin jawatannya lah kan. Ekonomi politiknya tak stabil. Pemerintah 5 tahun tukar pula lain. Jadi bila politik tak stabil tu sebenarnya kenapa politik tak stabil tu mungkin dari sudut yalah nak mendapatkan jawatan-jawatan tertentu lah kan. Nak jadi ahli politik. Jadi bila politik tak stabil, dia memberi kesan kepada ekonomi juga. Kan? Sosialnya juga tak stabil kan. Contoh yalah negara-negara Arab yang berkrisis antara satu sama lain tu kan. Jadi dia akan memberi kesan kepada faktor-faktor yang lain. Justru itu adalah penting mengamalkan etika dan peradaban yang betul supaya negara dapat membangun secara seimbang dan pasaran negara akan meningkat. Itu nama pasaran tadi tu. Wa innamal ummamu al-akhlaqu ma baqiyan. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Syauqi B, penyair yang terkenal, dia menyebut dalam syairnya. Sesungguhnya kejayaan suatu umat bangsa terletak pada akhlaknya. Bila akhlak bagus, maka
sosialnya bagus, ekonomi pun bagus. Tapi kalau bangsa tu sudah akhlaknya merudum, memang ekonomi takkan bangun. Sistem politik pun mungkin takkan stabil. Selagi mana berakhlak dan berbudi perangai yang baiklah. Jika pada mereka itu telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat atau berbangsa. Jadi benda tu saling berkait antara satu sama lain. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, apa yang mungkin kita boleh ambil lah. Kalau contoh dalam kelas nanti mungkin saya akan minta respon daripada pelajar lah. Pelajar boleh tak menjelaskan, ya. Pelajar boleh tak menganalisa. Kalau contoh ada soalan-soalan yang kita tanya di hujung pelajaran, boleh tak pelajar nak menjelaskan ataupun menguraikan. Tapi apa yang saya nampak, apa yang kita dah bincang tadi tu, InsyaAllah mudah-mudahan pelajar dapat satunya menjelaskan kerangka pemikiran, penghayatan etika dan peradaban. Kalau tak dapat nak menghayati, maksudnya tak tercapai lagi lah. Ya. Yang kedua, pelajar dapat menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang ini mungkin agak mudah sikit lah. Yang itu nanti lepas habis contoh habis satu tajuk, kita akan berbincang. Saya akan dapatkan respon daripada pelajar sejauh mana objektif tu dapat dihayati ataupun tak dapat, masih kurang dihayati. Mana kalau contoh objektif tadi tu dia nak melahirkan sekian. Jadi sampai hujung sekali pelajar dapat tak menjelaskan. Pelajar dapat tak memberi menerangkan. Jadi kalau dapat dijelaskan, maksud dia objektif tu tercapailah. Gitu je maksudnya. Okey, saya rasa sekadar ini sahaja. Rakaman untuk bab yang pertama ni, biasalah bila rakam ni tak adalah interaksi dua hala antara pensyarah dan pelajar kan. Tapi untuk interaksi tu insyaAllah dalam kelas yang akan datang kita akan bolehlah kot untuk bertukar-tukar pandangan, untuk melihat apa tu, untuk saya sendiri mendapatkan respon daripada pelajar terhadap apa yang kita dah bincangkan. Okey, insyaAllah kita jumpa minggu depan untuk bab yang kedua pula lah, topik yang kedua ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.